Duit raya anak yang tahun-tahun lepas simpan dekat mana? Simpan dekat tabung haji atau simpan dekat SSPN? Ke simpan dekat fixed deposit? Atau simpan kat ASB? Ke simpan dekat semua tempat ni? Tabung haji, SPN, fixed deposit dan ASB. Akaun emas Junior Public Gold dah simpan ke belum? Kalau belum ada lagi, jom saya tunjukkan keuntungan kalau tukar duit raya anak kepada simpanan emas. Ini adalah harga-harga emas untuk tempoh 3 tahun. Selepas bulan Syawal iaitu 1 Zulkaidah. Pada tahun 2022, harga emas RM282. Kemudian pada raya seterusnya, Zulkaidah seterusnya, RM307 dan pada 2024, RM384. Kita tengok kenaikan adalah sebanyak 8.87% di antara bulan tahun 2022 hingga tahun 2023, manakala seterusnya 25.08% daripada tahun 2023 hingga tahun 2024. Kalau duit raya anak bernilai RM1,000 ditukarkan kepada bentuk emas pada tahun 2022 akan dapat 3.55 gram. Jom kita kira keuntungan untuk 2 tahun ke hadapan. Bulan Mei 2024 harga emas RM384 1 gram. 384 kali dengan jumlah tabungan kita 3.55 gram. So, nilai semasa adalah RM1,363.20. Keuntungan sebanyak RM363.20. Kenaikan sebanyak 36.32%. Macam mana? Okey tak dengan dividen ASB, SPN, tabung haji? Mungkin akan ada yang kata emas ni ada spread. Okey, jom kita kira untung bersih tolak dengan spread. Public Gold tawarkan spread tertinggi adalah 9%. Jom kita kira untung bersih. Inilah keuntungan bersih selepas kita dah tolak spread. Okey, sebanyak RM1,240.51. Keuntungan bersih RM240.51 sebanyak 24.05%. Macam mana dengan keuntungan ini? Adakah lebih tinggi daripada ASB, SSBN, fixed deposit, tabung haji? Kepada ayah ibu yang belum lagi ada akaun Junior Public Gold, jom saya bantu untuk mulakan tabungan emas untuk duit raya anak-anak nanti. Nak dapatkan akaun Junior ini mudah saja, boleh isi beg biru ataupun boleh tekan link di bio ataupun di mana-mana link yang saya tinggalkan. Jom tukarkan duit raya anak kepada simpanan emas. Kenapa nak kena simpan dalam bentuk emas? Untuk simpanan jangka masa panjang, simpan dalam bentuk emas, kita dapat selamatkan